Jangan beli gold bar ataupun barang kemas 999 di kedai emas kerana kebanyakannya ia dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Banyak juga kedai emas yang tiada jaminan beli balik gold bar kerana fokus bisnes mereka adalah emas perhiasan. Spread value emas pelaburan mereka juga sekitar 15 ke 20%. Banyak kedai emas ada stok emas yang terhad dan yang paling ketara bila harga emas turun, mereka akan katakan emas tiada stok atas sebab mereka tidak mahu jual emas dengan harga yang murah. Dan apabila harga emas naik, mereka tak nak beli dengan alasan tidak cukup cash. Berbeza dengan public gold, kepakaran public gold adalah emas pelaburan 999. Harga belian yang murah dan jaminan beli balik tanpa syarat dengan spread hanya 6 ke 9% sahaja. Harga emas public gold sentiasa dikemas kini untuk memberi kelebihan kepada penyimpan emas supaya dapat membeli emas bila harga murah, dapat jual semula emas bila harga emas naik tanpa sebarang masalah penangguhan bayaran. Sepanjang public gold beroperasi selama 17 tahun dengan 1.8 juta penyimpan emas, prinsip jual beli emas sangat mudah. Beli emas dapat emas, jual emas dapat duit. Sangat mudah. Bagi yang dah ada bajet tertentu dan berminat untuk mulakan simpanan emas dengan public gold, boleh rujuk pin video di profil saya atau isi beg biru, saya bantu tuan-puan sebaiknya.